Welcome to Manado. Selamat datang ke channel YouTube Syafiq Fauzi. Kali ni aku akan bawa korang semua ikut aku jalan-jalan Manado, Indonesia. Terima kasih buat korang yang sentiasa support channel ini. InsyaAllah untuk video kali ini aku akan bawa korang jalan-jalan sekitar Manado, daripada ride motor sampailah diving. So jangan leceh, jom layan video ni sampai habis. Penerbangan kali ni aku memilih Scoot kerana aku nak akan direct flight terus ke Manado. Sebab kalau naik daripada KLIA, kebiasaannya memang kena stop dekat Jakarta dulu. Jadi aku tak nak buang masa dekat situ. Aku ambil flight daripada Singapore sebab aku stay pun dekat JB. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 4 jam dan bila tiba saja kita terus selesaikan mana yang wajib dahulu. Manado ni dia terkenal dengan seafood yang sedap, lebih kurang macam dekat Sabah lah. Tapi kalau kau tanya aku, personally Sabah much more better. Daripada segi pilihan menu dan juga cara masakan, memang Sabah jauh lebih baik. Tapi not bad juga, sebab harga makanan dekat sini jauh lebih murah daripada dekat negara kita. Kalau dekat negara kita, kita pakai arang sebagai sumber untuk bakar kan. Tapi kalau dekat sini, diorang pakai kulit kerang babe. Memang sangat-sangat unik. Total cost kita orang punya makan malam ni tak sampai RM100 Malaysia pun guys, untuk 4 orang makan. Dalam itinerary kita orang, hari kedua dan ketiga adalah pusing-pusing Manado menaiki motosikal. So hari ni selepas sarapan, kita orang ready untuk pusing Manado dengan motosikal sewa yang kita orang sewa daripada nombor yang kita orang jumpa dekat website. Setelah beberapa jam perjalanan, kita orang singgah dekat satu kedai ni untuk makan tengah hari. Apa yang kita orang notice panjang berada dekat Manado ni, mana-mana kedai kebanyakannya memang jual makanan-makanan yang berkonsepkan seafood. Insan yang kita pilih untuk cari tempat-tempat menarik yang ada dekat Manado ni adalah Datuk Suhaimi. Datuk Suhaimi yang depan sekali itulah. So dia bawa kita datang dekat kawasan ni. Tempat ni memang betul-betul pendalaman tau. Tapi korang boleh tengok air yang ada dekat sungai ni memang sangat-sangat jernih. Pengembaraan kali ni memang agak luar biasa sikit. Sebab apa? Ini merupakan kali pertama aku ride motosikal dekat negara orang dengan pemandangan kiri kanan yang sangat menakjubkan bagi aku. Ini adalah pengalaman yang best aku pernah rasa sepanjang aku hidup sebagai seorang manusia kat muka bumi ni. Majoriti penduduk yang ada dekat Manado ni beragama Kristian. So kalau kita jalan je sikit-sikit memang akan nampak church. Dan kalau korang nak tahu dekat Manado ni tak ada peminta sedekah tau. Diorang memang sangat hidup harmoni. So kawasan Manado ni memang zero pengemis ataupun peminta sedekah. Rata-rata mereka memang akan kerja-kerja kampung paling kurang. Daripada cerah sampailah gelap, kita orang masih tak sampai lagi destinasi. Agak jauh juga perjalanan kali ni, lebih daripada 100 km. Tapi bila sampai, tengok je bilik macam ni, nampak katil, terus lena sampai pagi. Harga satu malam untuk bilik macam ni tak sampai RM300 pun guys. Memang sangat jimat. Beli daripada Airbnb je. Pagi kami kali ni disambut dengan kicauan burung yang sangat merdu dan juga pemandangan gunung yang sangat cantik. Setelah selesai sarapan, kita orang packing barang terus gerak menuju ke next stop, which is air terjun yang ada dekat sini.
stop yang seterusnya, kita nak pergi tengok satu kawasan ni yang diorang kata lebih kurang macam dekat New Zealand. Dan bila sampai memang betul-betul cantik sebenarnya tempat ni. Cumanya masalah dekat kawasan yang ada dekat sekitar Manado ni, wisata-wisata dia seperti tidak dijaga dengan rapi. Mungkin faktor tak ada pelancong yang datang. Kawasan di Batu cantik lah. Air jernih. Pertama kali jumpa pantai Batu. Yes, pertama kali. Batu dia macam batu disusun. Sangat cantik. Puas hati. Datuk Suhaimi dengan Datuk Idham pun puas hati sebab tempoh masa yang kita tempuh untuk datang ke sini ni agak lama. Dan yang paling menyedihkan adalah kamera DJI Osmo Pocket aku terjatuh dan hilang. Nak buat macam mana, tak ada rezeki. Pisang gorengnya begini, Bu. Oh, wow. Macam kentang goreng, Bu. Ingatkan French fries, Bu. Wah, cantik je, Bu. Susunan cantik. Susunan cantik. Macam mana Jamie rasa dia? Wah, sedap. Ha. Pisang muda ni. Makan fries. Ya. Pisang macam fries Macam fries. Pasal garam-garam dia. Ha. Pisang muda. Cuba tunjuk sikit. Nice. First time makan. Oh. Tapi bukan macam pisang goreng biasa kita makan kat Malaysia lah. Pisang masak, ni pisang muda. Ya, pisang muda tapi Bengkal. Macam french fries rasa dia sikit. Kami difahamkan kalau korang datang sini tapi tak tahu nak buat apa, korang boleh snorkeling juga tau. Tapi bukan dekat pantai tadi tu. Bahagian belakang dia tu ada tempat yang cantik untuk korang snorkeling. Cumanya korang kena berjalan lebih kurang dalam 5 minit daripada pantai tadi. Dan Alhamdulillah, geng-geng aku kali ni, Datuk Suhaimi dan juga Datuk Idham, diorang ni sangat-sangat adventurous. Diorang ni dah biasa dah ride dekat luar negara, especially Pakistan, India. So diorang memang suka benda-benda adventure ni. Aku yang baru kali pertama join ni pun terikut juga seronoknya buat aktiviti-aktiviti macam ni. Dah sampai sini agak rugilah kalau tak sampai ke Pantai Pal. Dekat sini dia punya laut pasir semua cantik. Memang jadi syurga orang yang suka tengok view pantai macam ni. Kita lanjutkan perjalanan kali ni ke Paya Bakau yang ada dekat sini. Terus terang, kalau tanya aku sepanjang hidup, pengalaman aku melihat air yang paling jernih dekat Paya Bakau adalah dekat sini. Cuma aku pelik, aku tak nampak hidupan marine pun dekat sini. Tak tahu kenapa. Tapi kalau tanya aku, memang dia punya air sangat cantik dan jernih. Hari keempat berada di Manado, kita teruskan aktiviti dengan diving. Kami semua ni berkumpul atas dasar minat yang sama. Background kami semua berbeza. Ada yang lecturer, ada yang kerja sebagai seorang engineer, arkitek pun ada, dan yang paling penting saya lah, ejen takaful. Ini YB Izham, dia ni wakil rakyat dekat Selangor. Aku syak tangan dia ni rosak lah, sampai nak pakai sunscreen pun bini kena pakai kan.
Nasi kuning ni rasa dia agak unik. Kira ni kali pertama lah datang Indonesia makan nasi dalam daun palas. Dekat kawasan Manado ni, waktu maghrib dia jam 5 petang. So kita orang tak boleh dive lama pun. Pukul 7 macam tu kita dah pergi makan malam. Dan ya, sekali lagi lah, makan malam dekat sini memang berunsurkan makanan-makanan laut. Malam ni ada sesi penyerahan sijil buat rescue diver Encik Nordin dan juga Abang Husam. So kalau korang nak buat lesen pun boleh je join dengan kita orang. Buat korang yang selalu travel, pergi tempat yang susah nak dapat makanan halal, korang wajib ada simpan pack ready to eat daripada expert ni. Sangat mudah nak makan. Kira kan biryani betul? Tak. Buat tak nak bagi kita pun. So macam mana rasa dia okey tak? Okey. Buat cokai kantan. Berasnya panjang. Colornya okey. Gagalnya tak sedap. Saiznya pun rasanya cukup. Asyik dulu. Nak makan pun senang je. Rendam 1 minit dengan air panas, lepas tu koyakkan dan terus boleh makan. Mudah kan? Rasa pun sedap juga sebenarnya. Diorang ni semua unik tau. Perangai yang pelik-pelik masing-masing. Salah seorang dia korang boleh tengok, Haji Idham ni. Boleh dia tolak anti-foamy tu macam tu aja. Tapi memang lucu lah Haji Idham ni. Haji Idham ni by the way, kalau korang nak cari campsite, dia ada campsite dekat Sedili. Nama campsite dia Tiger Base Camp. Mana datang tiger pun aku pun tak tahulah. Ini Miss Fumi. Miss Fumi ni dia daripada Jepun tau. Dan umur dia 70 tahun. Oh, sebelum terlupa, ada di antara kami yang tak pergi diving. So, dia explore Manado dengan cara diorang sendiri. Ini Kak Mastura. Dia explore Manado dengan pergi naik parasailing. Aja gila pergi naik parasailing. Dia ni kira Insta famous tau. Dia selalu share berkenaan dengan travel diary dia dekat Instagram dia. Korang boleh follow Instagram dia. Nama Instagram dia mas_travel diary. Bukannya nak diving ataupun jalan-jalan sangat pun, tapi sebenarnya lebih kepada nak berjumpa dengan kawan-kawan, tukar pendapat, tanya khabar dan juga enjoy the moment together. Sebab benda ni lah akan datang nanti kita akan ingat sebagai memori bersama. Extreme Market. Tak tahu kenapa kita datang sini. Mungkin sebab nak tengok culture dan juga budaya dekat sini. Sangat mengerikan. Ada anjing bakar, tikus salai, ular sawo yang digantung. Pendek kata, dekat sini segala haiwan eksotik ada. Tapi itulah budaya yang ada dekat sini, kita respect. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Siti Hajah. Allah selamatkan kamu. Dalam grup ni, aku yang paling muda. Dan bila aku tengok diorang ni semua menikmati masa tua mereka, aku rasa aku nak bekerja lebih kuat, nak rasa enjoy macam mereka bila mana umur aku meningkat nanti. Diorang ni semua dah bersama lebih daripada 10 tahun dan enjoy sangat bila waktu bersama. Dan mereka-mereka ni lah yang boleh kita jadikan sebagai inspirasi untuk kita jadi yang lebih baik in the future. Thank you so much for everyone yang dah subscribe dan juga tonton video ni sampai habis. Aku doakan korang juga akan berjaya dalam apa jua bidang yang korang sertai. InsyaAllah, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah boleh kita jumpa lagi. Assalamualaikum.